nak tunjuk macam mana cara nak buat garis princess line. So, saya dah tekap pola master. Okay, so ni pola depan, pola belakang. Pola belakang ni biasanya sama je. So, saya dah tekap. Okay, jadi kita kena buat garis princess line kat sini. Okay, kita boleh turunkan daripada hujung bahu ni ke bawah 4 inci ataupun kita boleh ambil center line dia. Okay, macam sekarang ni saya cuma ikut je pembaris ni. Okay, jadi saya potong dulu pola ni. Okay, jadi kita tutup wooden dart ni. Lepas tu kita tampal. So bila tampal dia akan jadi efek reading macam ni. So kita takkan potong kain dalam keadaan yang macam ni. Jadi yang garis di sini kita garis mulalah dengan pembaris lengkung. Okay, jadi kita potong bahagian sini. Jadi dia akan rata semula. So yang ni dia akan sama dengan ni sepatutnya. Okay, kalau kata dia tak sama ni, kita samakan dia. Macam tu. So yang ni sama je. Okay. Ini kita cuma betulkan garis je. Okay. Jadi kita boleh potong. Okay, jadi garis dada dia sama, garis pinggang sama, garis pinggul dia sama dan garis bawah ni sama.